Apa hal dinding ni macam peta bantal busuk adik aku ni? Uish, apa hal dinding ni macam peta bantal busuk adik aku ni? Macam yang korang nampak ni, dia bukan sekadar peta. Ini adalah masa proses kita orang skim. Skim tu apa? Kita menggunakan salah satu kapur yang mana kita ratakan dia daripada dinding sampai ke atas. Shilling pun ada ke yang kita buat macam ni? Skim ratakan macam ni? Ada juga. Sebab tu kalau kita tengok apa yang kita cat, kebanyakannya rata dan cantik. Sebab kita ada juga proses skim untuk menutup tampal lubang-lubang ni. Jadi kalau korang tak tahu macam mana nak skim ataupun nak buat macam peta-peta ni, dah buruk lah macam mana ni, terpaksa berlubang tak cantik juga tu. Korang klik je link di bio. Kita cantikkan daripada dinding sampai ke ceiling atas. Jadi jangan lupa like and share juga guys. Bye bye. Nak cat rumah? Klik link di bio.